So Assalamualaikum semua and hello. So hari ni kita nak buat apa je? Hari ni kita nak try settlekan soalan log ni. Okay. So macam biasa korang just lepak je, santai je. Nak salin pun boleh salin. Kalau korang nak fahamkan pun by tengok I buat then okay lah. Okay. So kita nak start. Okay. So macam mana ni? So soalan ni bagi apa? Soalan ni bagi log 3 x minus 2 minuskan dengan log 3 2 equals to log 3x squared minuskan dengan log 3 3x plus 4. Okay. So macam mana kita nak come around this question? Macam mana kita nak solve? Okay. So tengok ni. So first and foremost I akan kita tengok belah kiri dulu. Okay. Kita tengok ni dulu. Apa yang nak buat dengan benda lah. Okay. Salin je balik dulu. Okay. Salin balik dulu. Log 3 x minus 2 minuskan dengan log 3 2. Okay. Dan tengok ni. Okay. So sama dengan okay. Yang kanan selalu kita buat lepas ni. Okay. So yang kiri ni kita nak buat apa? Okay. Kita akan gunakan satu rule log. Okay. So kalau korang ingat, try ingat balik apa yang korang dah belajar dulu. Okay. If korang punya base sama, ingat wajib base sama tau. Kalau base sama and then you have tolak ke sini, apa nak buat? Yang ni dengan ni apa jadi? Dua ni akan jadi bahagi. Dah tu nak tulis macam ni? Tulis macam ni je lah. So you just write it like this. So tulis je log. Okay, ingat base kita dah sama kan? So buat apa? Just maintain je base sama. And then yang ni yang korang kena jadikan dia bahagi. So macam nak jadi bahagi? So letak je bracket macam ni. So x minus 2 bahagilah dengan 2. Settle. Gitu je. Okay, tu untuk left hand side. Santai je. Gitu je. So dah buat apa? Right hand side pula. So kita buat apa? So kita salin jap. Right hand side kita ada log 3 x squared minuskan dengan log 3 3x plus 4. Dan nak buat apa? Buatlah benda yang sama, which is log 3. Okay, ingat. Nampak? Base kita sama tak? Sama kan? So tulis je lah log base yang sama tu, which is 3 lah. And then tengok, ini log dah base sama, lepas tu ada tolak. So apa jadi? Dua ni akan dibahagikan. Sama je macam yang di ni. Okay, so kita ada x squared sini. And then overkan dengan 3x plus 4. Gitu je lah. Then tutup balik bracket. Okay. So sampai sini nak buat apa? Okay, sampai sini korang tengok ni. Okay. Ini log 3. Ini pun log 3. So apa jadi? So ini kan sama log 3. So kalau sini dah sama, dalam ni pun kenalah sama pula. Tak boleh lah beza. Kalau tak, dia tak boleh lah letak sama dengan ni. So ingat dalam ni pun kena sama. So kita dah tahu tu sama, kita nak buat apa? Dah, kita equate je lah. Samakan je lah. So x minus 2 overkan dengan 2. Dia samakan je lah dengan x squared over 3x plus 4. Gitulah bro. Santai macam ni je. Dan dekat sini tak tahu memang tak boleh Ini nak apa? Ini you just algebra your way through. So dah harap silang lah. So ni akan dapat macam mana? So 3x plus 4 dah harap lah dengan x minus 2. Gini. So 2x squared dah dengan 2. Dapat 2x squared. Ini simple algebra je. Ini yang basic lower form punya. So dapat itu buat apa? You pergilah kembangkan ni. So kembangkanlah satu-satu. Ini, lepas tu ini. Lepas tu buat apa? Lepas tu kembangkan bawah ni pula gini. Lepas tu gini. So kembang-kembang. So kita lajukan sikit. So 3x squared minus 6x plus 4x minuskan dengan 8 sama dengan 2x squared. Okay, so dapat sini. Daripada sini kita nak apa? Susun lah. Macam nak susun? Lah ni kan nampak macam kuasa 2. So kan boleh bawa sini ke sini. So nampak tak ni jadi macam kuadratik. Gitu. So ni 2x squared bawa ke sebelah jadi minus lah. So jadi x squared ke sini. And then minus 6x plus 4x. You dapat apa? You dapatlah minus 2x. And then dapatlah minus 8 sama dengan kosong. Dia nak buat apa ni? Pergilah tekan your calculator. Tekan calculator. ABC kita masukkan, dapatlah x kita sama dengan negative 2. X kita sama dengan 4. Gitulah dua jawapan kita. So dan buat bracket lah. X plus 2 dengan x minus 4. And then you might wonder, kenapa ada dua jawapan? Boleh ke ada dua jawapan? Ke patutnya ni ke jawapan kita, ataupun this one is our answer? Macam mana tu? Sekarang kes ni ada satu jawapan je. Macam mana kita nak tahu either x equals negative 2 atau x equals 4 jawapan kita? Okay. So I akan bagi tahu you terus answer kita apa. Answer kita x sama dengan 4. Ni might wonder, kenapa 4? That is for you to figure out. Tapi I bagi tahu you hint lah. Okay, try letakkan negative 2 atau 4 kat sini. Nanti dapat jawapan apa dekat sini je. Try letak. Okay. Then that is your answer.
So itu sajalah untuk soalan ni. Dah settle soalan trial. Soalan trial. Ya, ni soalan trial. So tengok, sebenarnya dia senang je. So kalau korang ada apa-apa soalan lain yang korang nak I buat ke, then bagi tahu je lah. And then I will try and do the video for that question. Okay, itu saja. Ciao.